Okey, hai Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, alright. So Alhamdulillah kita berjaya berjumpa sesi live kita malam ni insyaAllah. Dalam sesi sharing kita insyaAllah. Untuk kita nak berkongsi sedikit tips malam ni dengan tuan-tuan dan perempuan yang mana ada dekat page kita insyaAllah. Okey, sebelum kita nak mulakan sesi live kita malam ni, seperti biasa, bantu komen dekat ruangan chat dulu. Adakah audio dan visual saya clear? Kalau clear, tolong komen padu dekat ruangan chat sebelum kita nak mulakan sesi kita hari ni lah. Tuan-tuan dan perempuan, tolong komen padu dekat ruangan chat sebelum kita nak berkongsi di dalam sesi kita hari inilah insyaAllah. Okey, tolong komen padu je. Okey, so sekejap. Sambil tu sebenarnya saya tengah nak buka saya punya whiteboard sekejap. Sekejap saya nak buka saya punya whiteboard sebab malam ni kita nak tunjuk sedikit lah dengan lebih praktikal sebab ini adalah soalan ataupun question yang selalu saya dapat. Tapi sebelum tu juga suka saya nak memperkenalkan diri dulu kepada anda yang mungkin pertama kali menonton sesi live bersama dengan saya malam ni. So suka saya nak kenalkan diri dulu. So nama saya Syakil Haziq, boleh panggil saya Coach Syakil Haziq. Alhamdulillah di Malaysia saya merupakan antara ahli termuda yang menjadi full member of Society of Technical Analysts MSTA United Kingdom. Alhamdulillah di Malaysia juga saya merupakan antara ahli termuda yang mendapat Certified Financial Technician CFTUS. Alhamdulillah dengan izin Allah. Alright, saya juga telah menghabiskan saya punya masters dalam Islamic Finance Practice MFP di INSIF, which is universiti yang adalah di bawah Bank Negara Malaysia. Di samping tu juga saya juga merupakan saya boleh katakan antara kolumnis dekat surat khabar media Cina iaitu di Xinchu Daily. So siapa yang tak tahu, saya antara yang diminta untuk memberi pandangan tentang pasaran especially bursa Malaysia lah. So kalau siapa tak tahu, so normally saya akan diminta untuk sharing dan minta untuk buat write up lah. Biasanya hari tersebut adalah hari biasa kita buat hari Ahad lah. Sebab biasa surat khabar akan keluar pada hari Ahad. Dan Alhamdulillah saya merupakan antara kita nak katakan kolumnis lah. Kolumnis yang diminta untuk memberi pandangan tentang market especially bursa Malaysia. Di samping itu juga saya juga merupakan antara pakar daripada industri ataupun panel industri yang telah dijemput oleh pihak universiti UiTM untuk membuat semakan kurikulum untuk beberapa subjek silibus di bawah diploma dan degree investment. Degree investment, degree diploma dan degree investment untuk UiTM lah. Saya adalah antara yang semak kurikulum mereka untuk cek sama ada kurikulum mereka ni adakah menepati apa yang industri demand ataupun tidak lah. So Alhamdulillah. Dan di samping tu juga saya juga merupakan antara panel jemputan, panelis jemputan untuk program RTM dalam rancangan BIS Malaysia. So that's why saya jarang live dekat saya punya page sebab agak busy untuk apa nama sesi-sesi dengan RTM dan sebagainya lah. Alhamdulillah tuan puan tapi ni ada kelapangan sikit insyaAllah kita akan start sharing program ni. Live saya ni kita akan buat insyaAllah Isnin sehingga Jumaat jam 9 malam untuk kita nak berkongsi tips kita nak berkongsi tips. Dan di samping tu juga siapa tak tahu malam ni saya ada sesi one to one khas juga dengan saya punya apa circle. So that's why alang-alang saya nak buat sesi apa nama uh, personal ataupun bantuan dengan mereka. Jadi saya ambil lah masa sikit untuk kita buat live, untuk kita berkongsi kepada publik lah. Okay. So kepada anda satu lagi, jangan lupa kepada anda yang masih belum download ebook Saham Percuma, so boleh download ebook Saham Percuma dekat link di bawah dekat link dekat bawah tu kita ada share. So anda boleh download sajalah. Okay, dekat link dekat pin komen. Sorry, pin komen kat situ kita ada sharing kat situ. Okay. Jom, tanpa melengahkan masa, kita nak sharing sikit lah sebab ini adalah soalan yang selalu saya dapat. Okay, this is the question yang saya selalu dapat. Kenapa tak keluar ni? Sekejap, sekejap. Hmm, sekejap saya tak nampak. Kenapa dia gelap saja? Okay, saya nak buka saya punya whiteboard ni. Sekejap Oh, tak keluar. Pasal apa dia tak keluar? Sekejap. Okay, baru ada.
Okey, jom kita nak teruskan. Dan malam ni kita nak bercakap tentang apa dia? Okey, so kita nak bercakap tentang indikator apa yang kita nak pakai. So ini adalah soalan yang biasa ramai orang tanya lah. Pasal apa dia hilang? Sekejap. Hilang lagi sekejap Ada sedikit gangguan ni. Saya nak buka saya punya whiteboard. Tapi saya tak tahu kenapa whiteboard saya tak nak keluar. Okey, sekejap saya stop sekejap. Okey, saya kena buka balik ni sekejap. Okey, sekejap Saya kasi masa sikit. Saya nak buka saya punya whiteboard. Boleh buka tak ni? Hopefully boleh buka. Kalau tak boleh buka, kita kena pakai satu lagi whiteboard lah. Kalau tak boleh pakai whiteboard ni, kita kena pakai whiteboard lain. Ada ni whiteboard ni kan. Boleh. Cantik. Alright. Okay, so ini adalah soalan yang biasa saya dapat. So, malam ni kita nak bercakap sikit lah tentang perkara ni. Because this is the most question yang saya selalu dapat. Ramai orang selalu tanya dengan saya, nak pakai indikator apa? Right, soalan ni adalah nak pakai, besar sangat ni. Sekejap. Sorry. So, saya akan padam ni. Okay, kita nak share sikit malam ni. Okay, kita nak bercakap tentang nak pakai indikator apa. Okay, indikator. Okay, indikator apa nak pakai? Indikator apa nak pakai? Okay. Alright, ni adalah question yang selalu saya dapat lah. Sebab ada di kalangan tuan-tuan dan perempuan saya yakin dah belajar pelbagai tentang technical analysis dan sebagainya. By the way, jangan lupa juga tuan-tuan dan perempuan, esok malam sebelum saya terlupa, right, tomorrow night kita akan ada this session. Kepada anda yang tak tahu, kita bakal adakan sesi basic technical analysis secara percuma. Alright, it's a session yang kita buat secara percuma yang anda boleh join lah. Anda boleh join sesi ni secara percuma. So dekat mana kita buat? Kita buat dekat dalam grup Facebook kita khas. So macam mana nak join? Anda boleh pergi dekat pin komen juga. Kita ada pin kan dekat situ dan anda boleh join secara percuma lah. Sesi ni kita buat percuma dan esok adalah siri yang ketujuh. The seven series yang kita buat. Oh, bukan BMW siri yang ketujuh yang kita buat secara percuma lah. Dia adalah siri yang ketujuh yang kita buat secara percuma. So siapa-siapa yang nak belajar tentang technical analysis, basic technical analysis, boleh join sesi esok lah, esok malam. Boleh ajak kawan-kawan untuk join jugalah. Guys, sambil tu tolong tekan like, tolong tekan love, and tolong tekan button share juga. Like dengan love macam tak ada. Tolong tekan like, tolong tekan love, tolong tekan button share dulu. Okay. Okay, now, so kita nak cakap malam ni, kita nak bercakap tentang indikator apa nak pakai. So, as kita tahu, sebenarnya kalau kita belajar tentang technical analysis ni, if you learn about technical analysis, kita nak bercakap tentang indikator ni, ada banyak ataupun perkataan dia, banyak ataupun pelbagai lah. Ada banyak ataupun pelbagai indicators yang kita boleh gunakan. Okay, indicators. Ada berbanyak. Okay, kalau anda pergi buka Google, anda search pasal indikator ni, saya boleh katakan, kita nak katakan beratus beribu lah ratusan indicators yang ada yang boleh kita guna pakai. Now the question is, nak pakai mana satu? Which one daripada banyak-banyak ni yang kita nak pakai mana satu? Okay, so bila kita nak buat keputusan ni tuan-tuan, nak pakai mana satu, dia kena berbalik dekat sini dulu. Yang ni tuan-tuan dan perempuan kena faham dulu. Okay, sebelum kita nak gunakan sebarang indikator, dia mesti come out dengan satu benda saya panggil sebagai apakah you punya matlamat. Okey, matlamat ataupun dalam perkataan lain saya panggil dia sebagai aim lah. Matlamat ataupun aim. Okey, sekejap tuan-tuan. Saya kena stop ni sekejap. Sekejap saya kena setting sekejap dah ni. Saya rasa saya punya setting ni ada masalah sikit. Sekejap. Okey. Sebab bila saya buat low power mode dia jadi masalah. Sekejap. Saya adjust saya punya whiteboard jap. Saya whiteboard saya ada problem. Saya setting saya punya bateri ni. Okay, so back kepada sini Alright. Okay, so bila kita nak gunakan indicators ni tuan-tuan malam ni saya kupaskan sikit. So dia kena berbalik kepada apakah you punya matlamat. Apakah aim anda dan apakah matlamat. Nombor satu, you kena tahu apa matlamat you. Kenapa saya kena tanya matlamat? Sebab matlamat semua orang ni berbeza-beza. Okay, ada matlamat orang yang mungkin dia masuk market ni dia nak invest. Okay, mungkinlah dia nak gunakan strategi investment. Investment ni bermaksud dia nak beli dan dia nak simpan lama simpan
lama. Okey, nak simpan lama. Contoh, okey, nak beli dan simpan lama. Beli, simpan lama, tulislah sini Okey, beli dan simpan lama. Okey, so itu mungkin matlamat dia. Okey, ada orang yang mungkin masuk market ni, dia punya target adalah untuk trading. Okey, trading ni pula kita boleh pecahkan juga. Trading ni ada certain orang yang mungkin dia nak gunakan trading dengan kaedah scalping. Okey, scalping. Bila dia nak scalping, bermaksud mungkin dia pegang 10 minit. Kena tengok juga 10 minit ke 30 minit ke kau nak pegang, ataupun mungkin 5 minit ke kau nak pegang, dan kau jual, ataupun mungkin 2 jam ke, kan, 2 jam ke kau nak pegang. So benda ni yang kita kena tahu dulu, what is you punya matlamat, 2 jam ke, ataupun ada juga yang mungkin dia nak gunakan trade ni, mungkin dia nak pegang 1 ke 3 hari contoh, ataupun mungkin dia gunakan teknik swing trading. Swing lah, swing maksudnya mungkin dia nak pegang seminggu, 1 minggu, okey, 1 minggu, ataupun mungkin dia nak hold for 2 minggu ataupun 3 minggu. So ini dulu, apa-apa pun yang kita bila kita nak guna indikator, kita nak kena ada tahu apa matlamat dia. What is your aim? Okey, apakah matlamat anda bila anda masuk market itu? What is your matlamat? Sebab bila you dah tahu matlamat ni, barulah kita boleh buat daripada segi nombor dua. Okey, lepas tu kita nak buat, perkataan dekat sini adalah kita nak pilih pula. Okey, pilihan indikator. Pilihan indikator nak pakai mana satu? Okey, pilihan indikator yang sesuai dengan kita. Dan bila kita nak buat pilihan indikator ni, kita kena tahu fungsi-fungsi dia. Okey. Bila kita nak buat pilihan indikator ni, yang penting juga kita nak kena tahu apa fungsi dia. Dia punya perkataan dekat sini saya panggil sebagai function lah. Apa fungsi dia? Apa function setiap indikator tu? Yang ni yang tuan-tuan dan puan kena tahu. Sebab setiap indikator ni function dia tak sama. Fungsi dia berbeza-beza. So bukan semua indikator kau boleh letak je atas chart tu fungsi dia sama. Tak. Okay. Function dia adalah berbeza-beza. Guys, sambil tu like dengan love macam tak ada. Tolong tekan like, tolong tekan love. Share pun macam tak ada. Tolong tekan button share. Saya rasa benda ni tak ramai orang kongsikan. Jadi malam ni saya nak share. Saya nak bagi tahu rahsia di belakang indikator. Untuk tuan-tuan dan puan-puan at least faham lah. Dapat the ideas yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh guna, boleh kenal pasti macam mana nak buat benda ni. Macam mana nak buat ataupun nak gunakan indikator dengan cara yang betul. Okay, now masuk topik kedua, perkara kedua yang kita nak tengok adalah daripada segi pilihan indicators. Kita nak tengok daripada segi pilihan indikator kita sebab kita kena tahu function. Setiap fungsi dia berbeza-beza. Ada indikator yang kita gunakan untuk kita nak tengok trend. Contohlah, saya bagi beberapa contoh. Ada beberapa indikator yang kita gunakan untuk kenal pasti trend. Ada indikator yang kita gunakan untuk nak tahu volume. Kemasukan volume. Ada indikator kita gunakan untuk nak tengok momentum. Okay. Dan ada juga indicators yang kita gunakan untuk kita nak kenal pasti trend, volume, momentum. Trend, volume, momentum. Dan inilah dia. Antara lah. Saya boleh share dengan antara lah. Antara yang kita boleh gunakan sama ada kita nak kenal pasti trend, volume, momentum. Momentum kat situ. So ini anda kena tahu apa fungsi-fungsi dia. Saya ni anda kena differentiate. Kenapa kau pakai indikator ni? Sebab aku nak guna indikator ni sebagai kita nak tengok trend. Okay, kenapa kau pakai indikator ni? Sebab aku guna indikator ni sebab aku nak tengok volume. Example. Kenapa kau guna indikator ni? Sebab aku gunakan indikator ni sebab aku nak tengok momentum. So dia ada fungsi-fungsi dia yang berbeza. Jadi engkau tak boleh dalam satu chart tu engkau campak semua yang ada. Tak boleh. So dia mesti kita nak pilih which one yang berkenaan dengan fungsi. Dan fungsi ni tadi dia mesti pula related dengan yang atas ni tadilah. Dia kena related dengan atas yang ini. Yang ni jap saya share dengan anda. Mesti related dengan apa anda punya matlamat tadi. What is your aim? Matlamat anda apa? Apa matlamat you? Okay, apa matlamat dia? You nak apa? Invest ke? Ataupun anda trading ke? Scalping ke? So, semua setup ni ataupun semua setting indikator ni bila kita nak guna pakai dekat apa yang kita nak ataupun matlamat kita, dia tak boleh sama. Sebab cara orang nak invest dengan cara kau nak scalping, contohlah kau nak pergi beli 5 minit, 10 minit contoh. Ataupun anda nak trade 1-3 hari punya position, pegang 1-3 hari. So dia punya pilihan indikator tak sama. Anda kena balik ke tengok pada fungsi tadi. Fungsi dia apa? Trend, volume, momentum. Contoh saya bagi example kat sini. Okay. So anda kena kenal pastilah. Indikator ni function dia apa. Indikator ni fungsi dia apa. So you kena kenal pasti. Itu yang kedua. Okay. Dan yang ketiga, bila anda nak gunakan sebarang indikator, dia mesti ada dia punya kita panggil sebagai, ni saya guna perkataan saya lah. Nombor 3 ni saya panggil sebagai dia punya setting. Setting ataupun dia punya parameter. Saya panggil sebagai parameter lah. Parameter ni yang tuan-tuan dan puan-puan nak kena semak. Okay. Apa yang maksud itu setting dengan parameter?
Sebab sebab saya nak tonton dan faham, bila kita nak buat setting dengan parameter ni, dia akan balik kepada perkara nombor satu itu, iaitu matlamat dan aim anda. Okey. Sebab parameter ni, okay, kita nak setting dekat indikator. Kita nak setting, kita dah ada indikator, contohlah kita dah ada indikator, kita ada indikator A. Okey, contohlah kita ada nama indikator tu adalah indikator A. Okey, so parameter dia, okey, untuk investment, okey, contohlah indikator A, parameter dia tak sama. Okey, investment punya parameter dan trading punya parameter tak boleh sama. Dia akan jadi berbeza. Dia akan jadi kat sini, dia akan jadi berbeza. Dia tak sama kat sini tuan-tuan ya. Dia akan jadi berbeza. Dia tak boleh setting ataupun letak parameter yang sama. So parameter dia berbeza. Sebab kenapa? Sebab aim dia berbeza. Sebab kita nak pegang saham tu dalam tempoh masa yang berbeza. Mungkin nak pegang 3 hari. Awak mungkin ada yang mungkin nak pegang sebulan, seminggu dan sebagainya. Ataupun mungkin nak pegang setahun. So parameter dia tak boleh sama. Awak tak boleh set up, okey. Tak boleh pukul rata, okey, investment kena guna parameter ni, trading pun guna parameter yang sama. Tak boleh. So dia mesti ada parameter yang berbeza. Dan kita kena faham, kata dekat sini adalah, bila kita letak sesuatu parameter, bila kita letak parameter ni tadi, kita mesti faham juga kenapa aku letak parameter ni. Kenapa aku pakai parameter ni. Kenapa aku pakai parameter ni. So you kena tahulah kenapa anda pakai parameter ni. Dan inilah masalah yang ramai orang ada. Dia memang tak faham. Dia memang tak tahu. Dia bukan tak tahu, dia tak faham. Mostly daripada tuan-tuan dan perempuan, ramai yang apa yang berlaku adalah kita setakat tahu indikator. Okey, tahu indikator dan kita tahu cara nak pakai lah. Tahu indikator, cara pakai kita tahu. Okey, tapi kebanyakan daripada kita tak tak gunakan flow ni, apa yang saya share lah. Pertama, dia mesti datang dengan apa matlamat dia. You nak apa sebenarnya? Sebab bila ada matlamat, sebab tu saya tak boleh saya tak boleh terus bagi jawapan direct. Sebab mungkin ada di kalangan anda yang nak invest. Mungkin ada di kalangan anda yang nak trading. Mungkin ada di kalangan anda yang nak scalping. Mungkin ada yang nak swing trading, contoh example. So, parameter dia semua berbeza-beza. Okey, jadi kita tak boleh nak pukul rata kata okey kena guna indikator sekian-sekian saja. Indikator ni tak boleh pakai. Tak, semua indikator sebenarnya actually kita boleh pakai. You can use any of the indicators. Macam saya katakan tadi, ada pelbagai jenis indikator. Kau nak pakai apa, pakai. Tapi dia mesti bermula dengan flow ni. Dia mesti, pertama kau mesti ada aim. Apa matlamat kau nak? Kau masuk je market, apa yang kau nak? Kau nak apa sebenarnya? Sebab ramai orang dia masuk market dia tak ada matlamat. Aku pun tak tahu sama ada kau nak invest ke, kau nak trade ke, kau pun tak tahu. Kau pun tak tahu. Aku pun tak tahu aku nak apa sebenarnya kan. So you mesti kena ada benda dulu. First, mesti kena ada matlamat. Kedua, you nak pilih indikator, you kena tahu fungsi-fungsi dia. Apakah fungsi dia? Sama ada sebagai contoh saya katakan tadi, mungkin ada indikator yang kita gunakan untuk tengok trend. Ada indikator kita gunakan untuk tengok volume. Ada indikator kita gunakan untuk tengok momentum. Contoh. Ataupun kita nak tengok oversold, overbought sebagainya. Contoh example. So dari segi pemilihan indikator, so kita kena tahu fungsi dia pula. Kalau you tak tahu fungsi dia, you main campak, main letak je apa indikator yang ada, so dia akan memeringkan kepala. Okay? Dan yang ketiga, yang terakhir, macam saya katakan tadi, bila kita nak buat pilihan indikator, kita mesti letak setting ataupun parameter. Dan setting dan parameter ni macam saya katakan tadi, indikator A, contohlah ini satu indikator, dia boleh guna dua tempat. Dia boleh gunakan untuk investment, yes, dia boleh gunakan untuk trading, cuma kita kena setting daripada segi parameter dia, dan kita kena faham kenapa aku pakai parameter ni, sebab apa. Okay, sebab kalau kita nak gunakan trading untuk 3 hari punya position, parameter dia tak sama untuk kalau kita nak hold untuk setahun punya indikator yang kita nak pakai untuk setahun lah. Walaupun indikator yang sama. Indikator sama tapi parameter dia kena berbeza. Sebab ikut depends kepada apa yang kita nak. Kita nak short term ke, long term ke. So ini benda yang tuan-tuan dan perempuan kena check dan kena semak lah. So saya tak tahu you pakai apa formula, apa teknik. Even saya pun tak tahu pun matlamat you masuk dekat dalam market. So ini adalah step dia. Bila anda nak pilih indikator yang you nak pakai, selalu orang tanya dengan saya tak boleh bagi jawapan. Sebab kalau you tanya dengan saya, you nak pakai indikator apa pun boleh, tak ada masalah. Semua indikator you boleh pakai. Cuma ini dia punya step supaya when you want to decide indikator apa you nak pakai, so ini step dia. Satu, matlamat dia apa. Yang kedua, daripada segi pilihan, you dah tahu matlamat kau nak capai apa. Okay, kemudian juga akan tengok daripada segi pemilihan indikator you nak pakai, dan you tahu fungsi-fungsi indikator tadi. Dan yang ketiga, barulah sekali kau nak setting parameter dia macam mana. Berapa parameter. So apa parameter dia dan kenapa kau set up parameter macam tu bila kau nak gunakan sesuatu indicators. Mesti ada sebab. Dia tak boleh kau ikut je. Orang cakap A, kau cakap A. Orang buat B, kau buat B. Tapi kau pun tak faham apa. Macam kita lain.
Sebab kita ada sistem kita sendiri. Macam student saya, Alhamdulillah dengan izin Allah. Kalau tak percaya boleh tengok dekat ruangan komen tu. Pergi kat pin tengok result student kita. Pergi tengok result student-student kita. Alhamdulillah. Ada yang konsisten berbulan-bulan untuk lepas tak rugi. Sebab apa? Sebab saya dah siap bagi parameter. So dia orang tak payah cari parameter. Saya dah bagi dengan dia orang, ini adalah untuk trading. Saya bagi dengan dia orang. Ni parameter dia, kau ikut je. So kita dah ada kita punya indicator sendiri. Saya bagi dengan dia orang, saya dah set up parameter dia. Saya tahu kenapa kita set up parameter tersebut, why we set up that parameter, dan dia orang tinggal ikut je. Sebab dia dah ada set up parameter yang betul. Tapi most of us bila kita tak ada the right knowledge, tak ada ilmu betul, apa kita buat adalah kita main cuba-cuba indicator. Sebab kita tak faham function dan sebagainya. So when that's happen, itu yang menyebabkan kenapa rugi lagi banyak daripada untung. Untung tu ada, tetapi rugi lagi banyak sebab dia tak faham benda ni, dia tak tahu flow ni. Ada dapat belajar sesuatu tak malam ni? Kau dapat tolong komen satu dekat ruang komen. Do you get something daripada apa yang saya share? Saya rasa tak ramai yang share benda macam ni. So ini adalah flow dia supaya at least anda faham in terms of macam mana you nak pilih indicators. So sekali lagi saya ulang, tak salah you nak pakai indikator apa, tidak ada masalah, tak ada isu. Cuma daripada segi flow dia macam mana you nak choose each of the indicator yang you nak pakai tu. So depends on this setup lah ataupun depends on this flow. So at least you learn something malam ni, dapat sesuatu tak? Kau dapat komen padu dekat ruangan tekan satu dekat ruangan chat. Sambil tu kalau ada kawan yang nak kalau ada you rasa kawan yang patut belajar juga, boleh tag dia dekat ruang komen tag mereka dekat ruang komen supaya insya-Allah dapat sedikit maklumat lah, dapat sedikit ilmu malam ni insya-Allah. Okey. Dan guys, sekali lagi saya ulang kepada yang mungkin nak belajar, kita ada sesi basic technical analysis. Jangan tanya fee apa semua, tak ada. Ini adalah sesi percuma. If you want to learn about technical analysis, anda boleh join dekat pin komen, kita ada apa? Kita ada pin kan, sama juga dekat pin komen, anda boleh klik link, boleh join Facebook group. Make sure anda isi details barang siapa yang tidak mengisi detail masa anda nak join group, maka kita tidak akan approve lah. So make sure anda isi detail yang diminta untuk kita sahkan anda adalah manusia sebenar. Kita tak nak ada fake account yang join ni tak apa, scam dia masuk jadi kan, pening kepala member kat dalam group tu nanti. Okay, so ini adalah session insyaAllah esok malam kita akan ada slot sesi technical, basic technical analysis lah insyaAllah. Ni kita buat malam esok. Sesi ni percuma je. Jangan tanya saya nak macam mana nak bayar apa gelas ni berapa apa semua, tak ada. Kita buat secara percuma saja. Okay. Alright guys. So I think tu je apa saya nak share malam ni. So tak boleh lama sangat. Sekejap lagi kita ada sesi one to one dengan few of my circle. Ada beberapa orang yang kita akan go through one to one dengan saya malam ni insyaAllah. So ini adalah flow dia. So ni apa yang sekat ni yang saya boleh share dengan tuan-tuan dan perempuan lah. Alright. So hopefully you get something. Kalau anda rasa benda ni bermanfaat, tolong tekan like, tolong tekan love, tolong tekan button share. So insyaAllah kita akan jumpa dalam sesi live akan datang lah. So jangan lupa sesi ni kita akan run setiap Isnin sehingga Khamis jam 9 malam. Kecuali esok malam. Esok malam kita akan run juga, tapi kita run dalam Facebook group technical analysis kita lah. Sebab kita ada sesi basic technical analysis jam 9 malam. Alright. So itu saja. Thank you so much. So insyaAllah kita akan jumpa dalam sesi-sesi live akan datang. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, tolong tekan like, tolong tekan love, tolong tekan button share. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okay guys. Assalamualaikum. Selamat malam. Kurangkan kecaman, banyakkan senyuman. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.